Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat datang ke MasterChef College Community Bagan Serai. Tema pertandingan hari ini adalah produk hasilan tumbuhan. Sila buka dom masing-masing. So, kumpulan kamu dapat sos cili kan? Jadi, apa perancangan kumpulan kamu? Daripada apa yang kami belajar dalam hasilan tumbuhan, ini adalah yang kita buat produk yang sos cili. Jadi, ini je ke bahan-bahan yang perlu digunakan? Ya tuan, ini yang barang cili kering, gula, air bertapis, CMC, garam dan cuka. Mula-mula nak ambil cili, lepas tu rebus dulu. Lepas tu habis rebus, campur dengan air. Habis campur air, campurkan dengan gula, garam, CMC dan cuka. Saya dah ambil barang apa semua dah ambil dah. Dah set up semua dah. Di malam buat apa? Jadi selepas kamu selesai semua proses yang dia katakan tadi, jadi apa step seterusnya yang korang akan lakukan? Selepas semua bahan dimasukkan dan dikacau sebati, kita akan tuangkan ke dalam botol kaca. Tadi Amsal kata tak bawa kerja, susah. Dan sekarang tengok dah bawa kerja semua. Ni sos cili boleh dah siap dah. Kumpulan kamu dapat apa tadi? Memelik. Ini je ke bahan yang disediakan? 3 biji oren, gula, pektin, asid sitrik dengan air. Jadi kumpulan kamu kan buat memelik kan? Saya selalu tengok memelik dekat kedai tu. Jadi kalau untuk kamu sendiri yang buat ni, kamu rasa susah tak nak hasilkan memelik? Sebenarnya aku tak nak buat pun memelik ni, tapi dah dapat kan, dah lah manis. Lepas tu aku dah diet sekarang ni kan. Macam mana buat je lah memelik ni. Alah, nak buat benda ni senang je pun. Mula-mula kulit oren tu celur dulu. Lepas tu jus oren tu masuk ke pektin dengan gula. Masukkan sedikit asid sitrik. Dan tunggu sampai dia mendidih, sampai dia pekat. Ni keruk mi kuning ke? Taklah, cucuk udang. Ya ke? Taklah, gurau. Alah, Hana tu. Lawak dia tak kelakar pun sebenarnya. Juri tu, dia yang tak faham lawak aku. Tak apalah, kelakar tu tak tepi. Sekarang ni saya nak tanya bahan dulu. Bahan yang kami guna, tepung gandum high protein, air bertapis, garam, minyak, air abu dan juga pewarna kuning. Senang je nak buat mi kuning ni. Mula-mula, kita ayak tepung. Lepas tu, dalam air tapis, campurkan pewarna kuning, garam dengan air abu. Lepas tu, kacau hingga sebati. Kemudian masukkan semuanya ke dalam tepung yang dah diayak tadi. Lepas tu kacau hingga sebati. Senang kan buat mi? Korang pun boleh buat kat rumah.